Hello guys, so welcome back to our channel Uncle and Mochi. Ya. korang tengoklah tu guys. Mochi dah power guys. Sedangkan Uncle tak tahu macam mana guys kita nak terbang-terbang macam Spiderman. Weh, memandangkan sekarang ni Mochi Spiderman baru dah keluar, kita pun akan jadi Spiderman lah kan. Yes. Cuma game kali ni Uncle tak tahu lah Mochi dah main ke belum, sebab dia pandai terbang-terbang guys. Tapi walau macam mana sekalipun, let's go, kita tengok apa yang ada dekat dalam game ni. Let's go Mochi. Kita akan training dulu. Apa ni Uncle? Web Swing Escape. Web Swing Escape gang. So Uncle baru level 2. Okay, tak apa, it's okay. Kenapa? Alright, let's go guys. Kita akan swing buat kali pertama. Oh, nasib baik tak jatuh. Claim dulu, kita claim dulu. Woohoo! Peter Azad. Wow. Okay guys, kita dah dapat claim 3 geng. Lepas tu kita boleh ambil speed kat sini. Mochi jangan lupa ambil speed ya. Kita dah bertukar baju geng. Oh, Mochi ni dah upgrade lah baju dia. Mochi dah upgrade guys. Uncle berperasan tu. Belum lah. Oh ya. Baru upgrade. Baru je. Okay. Yahoo! Okay, ni kita cuba lagi. Sampai Dia kan boleh banyak kali. Okay, kita ambil ni pula. Win 10 geng. Alright, let's go. Mochi kat mana Mochi? Okay, Mochi kat depan guys. Mochi kat depan guys. Dia dekat level area guys. I'm a Peter Azad. Are you coming? Baik. Seronok geng jadi Spiderman buat kali pertama guys. Gila lah. Ini apa dia punya rintangan weh? Nampak swing dia tu ni, kita boleh berapa kali swing. Ya, ni kita ambil dulu guys. Okay, sekarang kita punya speed kalau kita tengok dekat bawah dah berapa geng? Kita dah boleh ambil ke? Belum. Dah boleh. Kita dah boleh ambil hitam duk. Mochi, Uncle punya dah baju hitam tau Mochi. Mochi. Awas Mochi, Uncle punya baju dah hitam tau Mochi. 5. Tak sampai. Wow. Guys, seronok guys. Alright. Nice. Jatuhkan dulu. Okay, kita ada 6 swing. Let's go guys. Lucky area, kita dah sampai ke tempat ni geng. Okay, kita tengok dulu. Boleh tak kita ambil yang putih guys? Belum boleh lagi. Mana Mochi? Mochi, where are you? Okay guys, Mochi korang nampak kan? Mochi kat depan. Sabar. Okay. Kita tunggu Mochi guys. Yahoo! Baru 6 kali swing ni. Okay. Sama lah. Baru ada 6 kali swing. Dekat mana? Dah masuk devil area Lucky area Mochi. Sekarang ni aku nak cuba yang depan tu. Aku nak cuba yang depan ni. Boleh tak? Yahoo! Guys, seronok guys. Lepas ke? Lepas. Mochi. 1. Kan ada 6 kali swing kan? 3. Kan okay guys, kita dah dapat baju putih kan? Easy guys. Mochi kan ada 6 kali swing. Kalau Mochi nak swing banyak kali, Mochi dropkan dulu. Nanti dia akan reset swing tu. Dropkan? Mochi jatuh dekat tempat area. Contoh sekarang Mochi kat grave, Mochi nak reset swing. Jatuhkan dia dulu, nanti dia dapat balik swing 6 kali. Kalau tak nanti Mochi kalah. Kalau tak cukup swing. Faham tak? Macam tu guys, mainnya guys. Okay, macam ni. Ni kan jauh ni. Kita reset balik swing kita. Alright, kita ada 4 lagi swing. Faham. Swing lagi. Kita ada ni. Guys, kita ambil dulu guys yang ni guys. Let's go. Yang ni boleh lah. Cuba kan. Belum boleh lah guys. Yang ni belum boleh guys. Yang ini kita perlukan 320 win. Macam mana nak? Ini apa yang Uncle? Ini apa yang lucky area ni apa? Dia dapat apa je? Dapat apa yang tak tahu lah. Mochi pergi ambil je. 1. Pergi ambil win tu. Agak-agak ni pastikan upgrade lah Spiderman Mochi tu. Nyaris guys. Nyaris nak jatuh geng. Okay, jatuh dulu.
Yahoo. Ui, apa tu? Berapa win? Ui, apa tu guys? Wish. Alamak, ada apa tu geng? Spider ring. Power while fighting. What is that? Wih. Dia ada benda tu, Uncle. Oh, Rasanya kena... Oh no. Ui, ni apa ni? Wait. Nyari jatuh guys. Ui, nice. Ui, tepi dia boleh ni Wow. juga lah, Uncle. Wow, geng. Gempak geng. Gempak tu. Wow, kita dapat 260 win. Let's go. Ada tak Okay. dapat masuk lagi, weh. 1, 2, 3. Wow. Weh, tak dapat, weh. Kita ada event geng. Ya tu. Kita ada event guys. Merah kat situ. Oh, no. Macam dah Aduh. dapat swing 11, Uncle. Hah? Weh, sama. Swing. Sama. Tapi susah nak aim yang tu macam. Wih, seronok ni guys. Push. Upgrade dulu. Macam dah berapa Guys, win kita dia dah sedap ni guys. 100. Wow, swing kita dah habis. No! What? Wih, dah hujung-hujung geng. Kena ribet dulu. Oh, ribet dulu. Ribet. Ribet guys. Tapi kalau kita ribet, kita back to basic lah kan. Ada lagu ni. Alah, kenapa dia buat letak lagu pula eventnya? Copyright nanti guys. Aduh. Betul lah tu. Tak boleh nak tutup lagu dia. Time-time ni lah nak ada lagu pun guys. Break patapim lah tu. Oh, memang confirm copyright. Break, What? break patapim. Ui, tak kena. Uncle, where are you, Uncle? I'm here. Wow. Oh, no. Okay, kita ambil dulu guys. Alright. Ini dah sedap ni. Oh no. Dah habis. Okay. Spiderman dah habis. Dah habis guys. Okay, ribet dulu. Tiba-tiba ribet kat sini memang jadi slow lah geng. Jadi slow lah geng. Tiba-tiba terribet kat sini guys. Wow. Ada race lah Mochi. Mochi nak join race lah. Jom try je Mochi. Let's go Mochi. Oh. Ui, Mochi punya lagi laju duk. Ui, Mochi punya laju guys. Walaupun kita pakai baju putih tapi tak berbaloi tu. Mochi nombor 1 guys. Kita kalah dengan Mochi guys. Tidak. Mochi menang duk. Ya, Uncle pun menang. Dapatlah second place pun okey lah guys. Tak cukup lagi, guys. Mochi tak payah ribet je. Cukup lagi. Belum lagi. Let's go Mochi. You can do it Mochi. You can do it. Cepatlah. Yahoo. Cepat. Guys, let's go guys. Kita dekat diamond area and then kita akan pergi ke sana. Tapi rasa macam perlahan sikit guys kita punya speed ni. Aku rasa macam perlahan a little bit. Okay, sekarang kita lagi 2 kali swing depan tu guys. Lagi 1 kali swing. Kita ambil dulu kat sini. Okay, ni kita ambil guys. Gila dia punya. Oh, tengok hitam gold geng. Korang tengok kan Mochi punya. Tak dia punya lagi tinggi dia punya speed. Hello, Uncle dah putih tau. Mochi tak sempat lagi. Jom Mochi. Kita kat diamond area. Lepas tu kita mula balik. Okay, kat sini Mochi jom. Kita try kat sini. Mana Mochi? Weh, dah kat sebelah dah laju ya. 3, 2, 1. Let's go. One. Mochi punya lagi laju geng. Aku rasa Mochi punya lagi mantap tau duk. 6. Mochi punya lagi mantap guys. Mochi punya lagi laju tu. Kita kalah tu dengan Mochi. Kita kalau lumba dengan Mochi memang kita kalah guys. 1, 2, 3. Ini memang kita kalah geng. Mochi laju geng. Korang tengok lah tu. Itu Spiderman apa itu guys. Wow. Mochi okey ke? Mochi terkena tu lah guys. Mochi terkena kan. Tapi kita ambil dulu yang ni.
Kita ambil ini guys. Let's go. Yang ini lain daripada yang lain geng. Mana mochi? Kalau mochi dapat tu, dapat win, dia akan jadikan mochi punya kali 2. So mochi kena ambil mochi. Let's go. Tapi masih lagi 1 minit tau. Mochi kena cepat. Kalau agak-agak tak sempat tu, mochi stop kat situ, ambil je. Win tu dapat kali 2. Win kali 2, lepas tu speed pun kali 2. Sekarang ni angka dekat depan. And I will take the best lah guys. Uncle akan ambil yang best lah. Kalau kali 2 ni dia akan tambahkan kali 2 kan, win kita. So rugi kalau kita tak ambil guys, yang betul-betul guys. Okay. Oh no. Kenapa? Jatuh. Dah dekat sana dah. Aduh rugi lah. Dah tinggal 19 saat lagi geng. Okay, 15 saat. Aduh, rugi guys. 10 saat. 8 saat. 7 saat. Let's go. Depan ni pun okey lah. Okay, ambil ni. Alright. Dapat 2.6k. Jadi lah. Nasib baik kita sempat ambil kan. Kalau tak sempat tadi, memang rugi lah geng. Tapi tak nampak lagi. Okay, depan tu kita nampak. Guys, no. Oh no, sikit lagi. Macam tak sampai je guys. Lagi 2 je. Weh, tak sampai geng. 1 lagi tu. Sayangnya. Let's go Uncle. It's okay. Tapi yang dapat ni, yang dapat clean 20. Kita dah baju baru. Let's go. Atau mochi je. Angka dapat mochi guys. Kita kejar dia guys. Kita kejar mochi guys. Let's go guys. Tu nampak tu mochi Spiderman. Mantap mochi. Tada. I'm behind you. Dia dekat sebelah kita guys. Cepat. Dia dekat sebelah kita guys. Let's go. Tada. Go mochi go. Go mochi go. Go mochi go. Go mochi go. Alright, kita... mochi punya dah level berapa? Level 17. Oh, level 17. Beza 3 je lah. Angka punya dah 20. Boleh lah guys. Buat rasa-rasa guys. Not bad lah. Tapi sekejap. Ataupun mungkin mochi kerap jatuh kot kan? Kita ambil dulu sebelum Mochi tak ambil win. Bengong Oh iya ke? Dari tadi? Tengah best, tengah swing. Mochi tengah sedap Mochi tengah sedap swing kan? Sedap swing dia. Tu lah tengok Mochi kat depan. Dia dekat depan kita je ni guys. Dia dah nak lebih kurang baju kita lah ni. Dia bawah kita 1 je guys. Let's go. Yuhu. Weh, kita ada lagi 6. Let's go. Lagi 5. Lagi 4. Merah pula kat depan mata. No. Okay, kat situ berapa guys? Bapak 7.5k man. Let's go. I will save you. Mochi. Uncle jadi Spiderman, Uncle selamatkan Mochi guys. Korang ingat dalam cerita Spiderman tu yang girlfriend dia mati tu. Kesian tu. Jane. Yang Jane tu. Dia tak sempat selamatkan. Sedih geng. Yang tu. Tapi siapa dah tengok Spiderman yang paling baru geng? Cuba korang komen kat bawah guys. Kita orang tahu juga. Sebab kita orang pun tak tengok lagi. Korang dah tengok guys kan. Korang boleh cerita ending dia macam mana. Bagi spoiler sikit. Baru kita orang yang rasa nak tengok guys. Cuba nanti korang komen kan. Oh no. Damn, jatuh guys. Sana. Weh, tak strong tu. Banyak borak ni guys. Pasal but it's okay guys. Kita reset balik. Kita boleh buat balik geng. Tak apa. Dia pun dah tak jauh dah tu. Kita pun dah power ni guys. Let's go. Power. Mochi power ni. Mochi pada power. Mana Mochi ya? I'm gonna chase you. I'm behind you. Oh, you behind me? Okay, I will waiting for you. It's okay.
Tu mochi guys. Nasib baik tak kena laser Tu tu. mochi. Wow. Sini. Ambil. Ya. Okay guys, so kita tengok baju kita orang dah sama, geng. Okay, mochi dalam kiraan 3, 2, 1 kita akan lumba untuk kali yang terakhir. Yahoo! Oh no. Woi, nasib baik tu tak kena merah, geng. Korang tengok tu mochi bapak tinggi tu lompat. Mochi, reset dulu Mochi. Don't forget to reset your Yes, I'm reset swing. first. I will reset first. Sebab kadang kita manusia, geng, kita akan terlupa, geng, benda-benda tu, Dia geng. selalu lupa. Kita kena Reset first. Alright, kita terbang. I will terbang bersamamu. Wih. Wih. Yahoo. Tu Mochi, guys. Dia teruskan. Tet. 1, 2, 3. Let's go, Mochi. Kita boleh lagi ke depan. Kita try. Kita try, Mochi. Boleh ni boleh. Wow. Seronoknya, guys. I'm a Spider-Man. Oh, lagi 5 rasanya sampai ni, guys. Kita lagi 3 je. Let's go, guys. Let's go, guys. 1 lagi. Yahoo. 1.9. Lepas Mochi? Mochi dapat kat 1.9? Lepas. Gila, guys. Memang mantap tu Mochi. Tapi tak apalah, guys, kita orang pun dah main lama juga ni, guys. Kalau tengok, kita orang pun dah dapat speed yang sampai tambah 20 tu. Setiap langkah dapat 20 tu. Memang tinggi lah, guys. Tapi Mochi, memandangkan kita dah terakhir dah ni, kira habis dah ni. Nampak kita orang seri, guys. Sebab kalau korang tengok, baju kita orang sama, guys. Lepas tu Mochi pun lepas tempat yang sama tu. Kita orang pun dah tak larat dah. Kalau korang nak sambung main sendiri, korang boleh search sendiri game ni. Nanti tengok je title ni. Alright, guys, so Mochi, come here. Amboi. Okay. Macam biasa dia Mochi jalan ke belakang lah. Itu lah Mochi jalan. Okay, guys, sampai sini je game kita hari ni. Okay, thank you guys for watching. Jangan lupa tekan button like dan subscribe. Jumpa lagi, guys. Komen kat bawah dalam kalau video korang seterusnya. jumpa lagi, guys. Komen kat bawah korang nak tengok kita orang main game apa lagi yang dengan Mochi. So thank you for watching, guys. Bye.